Ketika majalah tidak lagi menjadi pilihan ramai, hadir Subbershift menungkah arus sebagai nafas baru. Untuk pecinta zin dan juga muzik indie, majalah ini pasti buat anda jatuh cinta. Layoutnya ringkas, fontnya juga kecil. Memang mengimbau vibe era kegemilangan zin underground zaman dulu. Sekarang, semua orang layan podcast dan interview yang deep. Subbershift membawa semangat yang sama. Soalan-soalan yang diajukan pada band tempatan dan antarabangsa dalam majalah ini disusun di luar kotak, segar dan jujur. Memang layan lah. Tiada artikel yang dicedok daripada internet. Setiap tulisan dan artikel dalam Subbershift ini diolah dengan teliti, terus dari tangan editor yang memang hidup dengan budaya muzik dan art. Oh ya, majalah ini bukan sekadar cerita pasal muzik. Dalam Subbershift, anda akan temui bicara seni, kartun, bahkan review buku yang jarang disentuh media lain pun ada dalam ni. Mahu dapatkan? Cari Subbershift di mana-mana platform internet. Pasti anda temui.